Saya anak yatim piatu, mak ayah saya tak ada. So saya kena kuat semangat. So, hai korang. Untuk episod Confresh kali ni, kita nak tanya rakyat Malaysia. Diorang ni okey tak? So, jom. Sepanjang tahun ni sebagai lelaki ni saya rasa taklah okey selalu. Banyak benda nak pendam kan. Kalau nak luah pun susah ke. Tak payahlah nak luah. Cukup tahan sendiri je. Telan-telan je. Esok lusa move on lah kot. Tapi terkenang juga. Tak apa lah. Teruskan dalam hidup. Tak apa. Saya okey sekarang. Saya harap lebih baik tahun ni. Mak ayah saya dah tak ada, saya kena kuat sebelum ni. Saya anak yatim piatu, mak ayah saya tak ada. So saya kena kuat semangat. Baru bulan 4 kan, tapi itulah dalam bulan 4 ni pun macam-macam jadi kan. Kita kan selalu macam bila masuk tahun baru kita harapkan tahun ni akan jadi lebih baik pada kita kan. Tapi itulah, expect the unexpected. Dia macam okey, masih boleh tahan, tapi saya harap macam masa depan nanti atau esok pun supaya lebih baik pada hari ni. Tak kisah daripada sudut macam kawan-kawan ke, sudut keluarga, kerja. Saya cuma boleh harap yang terbaik. Saya dah buat yang terbaik. Saya cuma berserah kepada Allah supaya hidup saya lebih baik yang akan datang.